burung cantik. Ni ayam berempah. Ni paru. Sambal dia sedap. Hari ni keras. Tak lembek. Ada bazar Ramadan Jakarta. Hai. Samboy. Sedap. Banyak. Mangga. Manis. Manis. Masam. Dia manis, rasa dia masam. Taraf. Ni spek mata. Kita Tira nak try. Spek mata Tira hilang dekat Mekah. So ni baru buat. And macam ni lah design dia. Tada! Sama je design yang sama. Lebih kurang sama je macam yang sebelum ni. Sebab Tira suka bingkai kecil macam ni and ringan. So the best. Bismillahirrahmanirrahim. Kira bawah mana? Rasa pening ah. Rasa pening. Tak biasa makan tu. Bukan, dia macam sekejap, kita try lagi sekali, okay? Kita try lagi sekali. Salam ayah. Pening ayah. Thank you ni. Sini ada apa? Cantik tak? Cantik tak korang? Cantik. Dia rasa macam tak tahu nak abang. Kau sebab cermin ni macam ni? Kau sebab apa? Wah! Tomorrow. Selamat berbuka. Stay Ramadan. Tomorrow. Dua biji cukup dah dek kan? Dia macam pul.
salad apa ni, Ma? Rumai. Rumai. Tomorrow. Sahur. Sahur. Tara. Yang makan apa? Si ganda kot. Si ganda. Si ganda dia makan untuk sahur kau? Tapi ais kosong. Ais kosong, sihat. Tengah kurangkan manis. Jom makan. Amin. Kira order nasi goreng kerabu. Tapi entahlah apa yang kerabu ni pun tak tahulah. Macam nasi goreng kampung je rasanya lah. Okay, thank you. Okay, orang Malaysia makan sahur nasi kandang. Nasi kandang ni dia ada kari. Ni kobis masak bubur kunyit dengan ayam goreng. Daniel's favorite food. Sedap. Sedap tak? Okey daripada sana. Sana yang apa yang itu kurang. Ni dekat Rest One. Sedap. Nasi goreng kerabu. Nasi goreng kampung je. Wah, Sebenarnya. itu tu salah dengar. Tak apalah. Ada kangkung, ikan bilis, kangkung, ikan bilis dengan ayam. It's a fine line between tools that heal and tools that hurt. Sebab sedap. Kita rasa dia punya Ajinomoto tu. It is not as easy as it is. Makan nasi kandang. Sedap. Roti canai, ada kuah kari, kuah dal dengan sambal. This is mine. Makan guna tangan. Ni jamu. Dal. Dan ni kari, sambal. Makanlah sambal. Tak makan. Sedap. Sedap tak? Nama tak makan. So, orang puasa seronok macam ni lah. Seronok ke? Orang makan waktu yang sama. Betul. Tapi dal ambil sabar. Okey lah. Roti canai mamak dia liat sikit. Kalau Melayu punya sedap.